Manifold gas ni dia ada dia punya apps. Dia ada apps, kau boleh hantar report. Dan yang bestnya, kau tak perlu bawa laptop, pakai telefon je. Laptop tu lebih punya kerja. Assalamualaikum, salam sejahtera korang. Hari ni kita ada dekat Setia Marina, Eco-Glade, Cyberjaya. Aircon rumah customer ni, korang tengok rumah customer. Dekat sini kita pasang 5 unit. Apa yang kita nak buat? Kita nak buat report. Ini manifold gas daripada Elitech. Kalau korang sebelum ni was-was nak beli kan, berbaloi tak berbaloi, gentle aku cakap kat korang, memang berbaloi. Lepas tu, kalau yang clamp ni kau kena beli berasingan. Dia ada dua lah. Kau boleh beli satu, kau boleh beli dua. Kat sini kita ada dua, complete set lah. Dia punya micrometer pun kau kena beli berasingan. Tapi bila kau ada bekas ni, semua kau boleh simpan dekat sini. Nampak? Lepas tu kalau kau beli, kau nampak hose ni dia ada 4. Dia bukan 3, biasa 3. Ni ada 4. Satu lagi ni untuk vacuum. Ni lebih besar daripada yang biasa. Nampak? Ni yang biasa, ni yang untuk vacuumnya. Dia memang dah ada bagi sekali, tapi korang kena pilih lah. Kita pakai 3 je. Dia ni ada 4. Ini satu lagi untuk korang buat vacuum. Ini digital Manifold gas ni dia ada dia punya apps. Dia ada apps, kau boleh hantar report. Dan yang bestnya, kau tak perlu bawa laptop, pakai telefon je. Laptop tu lebih punya kerja. Harga dia tak sampai 1000, bawah 1000. Dia punya function jom kita test dulu. Untuk buat report, kalau korang tak nak beli alat macam ni pun tak ada masalah. Tapi untuk meyakinkan customer korang akan ada masalah lah. Kalau korang nak buat kerja troubleshoot, memang bagus. Lepas tu lagi satu, nak buat report, nak nampak kerja tu lebih profesional, ni memang padu lah. Nak beli, yang ini ada beg kuning, no problem, korang jangan risau. So sekarang kita punya ada 4 unit dekat sini. Kita nak test dulu. Aircon non inverter okey lah, tak ada masalah sangat. Tapi untuk inverter ni kita perlukan report yang lengkap. Sebab apa? Aircon inverter bila kau on, kau takkan terus dapat bacaan yang accurate. So kau kena run dalam 15 minit. Kau nak tahu dia punya fungsi baik ke tak baik. Kau tak boleh on aircon lepas tu lepas 5 minit, lepas 15 minit baru kau nak datang check, tak boleh. Kalau inverter ni kau nak kena check dia start daripada kau on aircon. Kompresor ni start nak jalan, kat situ kau nak kena baca. So dia ni ada dia punya app dan kau boleh dapat monitor semua tu. Macam ni kan, kita setting, kita pasang. Lepas tu kita pergi dekat dalam. Kita boleh control dia daripada dalam sebab dia ada dia punya apps. Okey, nak set up dia senang je korang, tak susah. Sekarang ni kita pakai satu kabel saja. Kita pakai kabel biru. Yang lain ni tak perlu lah. Ini kita nak check gas saja. Tu yang lain-lain ni, dia ada dia punya penutup tau. Boleh tutup. Yang ini tepi ni, ini untuk kau sangkut kau punya hose je, tak ada apa. Ni tak tutup pun tak apa, ni memang tak ada function. Tepi ni pun sama juga. Ini pun sama juga, dalam tak ada apa. Okey, lepas tu kita on dia dulu. Okey, gas R32 kita kena on dia punya bluetooth. Okey, dah on dia punya bluetooth. Lepas tu dekat sini kita on. Dia dah link lah. Dia dah link. Lepas tu kau boleh connect dekat kau punya apps. Nampak? Okey, clear Sekarang ni kosong. Yang ni kau claim kat pipe besar. Okey, sekarang kita dah setting. Sebelum kita on aircon tu, sekarang ni kita start kita punya report. R32 R32. Aircon dah on, kita punya report. Nampak tu, gas turun sampai berapa tu? Sampai 40. Inilah report yang korang nak kena ada. Kita nak tengok gas tu dia turun, lepas tu gantikan dia naik, dia stick sampai kat berapa. Lepas tu kita tengok pula superheat berapa. Kita perlukan bawah 10, atas 5. Lebih kurang macam tu. Kat sini pun ada dia punya masa tau. Nampak berapa lama tu. Ini bukan inverter, ini non inverter. Dalam 5 minit, 10 minit, 15 minit dah cukup lah. Tak perlu 1 jam. Kecuali aircon inverter, kita nak dapatkan dia punya superheat je dulu. Sekarang ni kita tengok atas. Gas makin lama makin naik. Kita ada report kita boleh dapatkan report bawah tu. Tu kat situ boleh kita ada report. Kau tak payah bawa laptop. Kita pakai telefon je bang. Laptop tu mengarut. Lepas tu report pula kita nak save nanti, nak hantar pergi PDF boleh. Kau nak hantar Excel pun boleh, tak ada masalah. Semua boleh. Ni dia punya graf. Dia tadi kan aircon kita on kan. Ini bukan aircon on, sebelum on. Bila kita dah on, dia turun. Buat dia turun graf tu mendadak. Lepas tu dia naik balik. Yang kita sekarang 141. Ada yang cakap apa, Abang Haji barang tak mahal lah. Ni korang nak yang mahal, aku bagi yang mahal. Kan korang pula tak boleh nak beli. Tu masalah dia. Okey, belum lagi ni. Kita tunggulah. Korang stay tune. Keadaan pun tak berapa nak mengizinkan lah kalau kita kat site ni kan. Tengok cuaca sekarang ni tiba-tiba hujan pula. Walau macam mana pun alhamdulillah kita punya test, kita dah dapat bacaan yang terbaik. Orang tengok kita punya meter, gas kita 154, tak ada masalah. Kita dapat superheat 6.4, IVA dalam 11 darjah Celsius. Kat report pun ada. Kita test 30 minit. Tadi kita punya superheat rendah Lepas tu kita adjust. Macam mana cara nak adjust dia?
Gas dia tadi lebih, kita dah buang. Kita kurangkan sikit-sikit, tak boleh banyak-banyak. Kita dapat 6.3. Dia bacaan yang terbaik 5 hingga ke 8 darjah Celsius. Kalau pergi ke 10 tu pun okey lagi, masih boleh terima. Dia tak boleh lebih daripada 10. Tadi kita punya superheat bawah daripada 5. Itu masalah. Kalau bawah daripada 5 ni, risiko liquid masuk ke kompresor. Seperti yang kita tahu, kompresor tak boleh terima liquid. Okey, so mana kau nak dapatkan barang ni? Kau boleh DM ataupun kau tekan ambil kuning. Report yang kita dapat tadi, report ni kita boleh export. Nampak tu? Kau nak export pergi kat mana? Kau nak export pergi dekat Excel boleh, PDF boleh. Tu dah tak perlu dah pakai komputer, pakai telefon saja. Mantap kau mak.